Ada yang macam Adi cakap dekat live tadi, ada yang macam ni, nampak kan? Dia kata no. Cikgu Sarah kata no. Yang tulis no semua ni, no atau yes Cikgu Sarah. Tapi tak semesti label akan reject you lah. But kita appreciate Cikgu Sarah. Cikgu Sarah. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak cerita pasal audition EXO House 1.0 dan 2.0 lah. First of all, saya dipanggil untuk bahagian technical vocal oleh Encik Adib. Sebenarnya saya ni adalah sebagai panduan kepada Encik Adib untuk saya ulas beberapa perkara-perkara dalam nyanyian, ataupun saya boleh memberitahu Encik Adib tentang bagaimana seseorang peserta mengendalikan nyanyian mereka. So, ia lebih fokus kepada aspek interpretasi muzik. So, apa yang saya komen kepada peserta adalah sebagai panduan objektif kepada Encik Adib untuk dia membuat pemilihan selepas itu. Dan saja nak bagi tahu kepada para peserta bahawasanya audition ni bukan kalah mati. Bagusnya label ni dia check semula, sebab saya di situ bukan untuk selling, tetapi label akan selling you. You faham tak? Saya boleh dengar lah macam ramainya yang cakap dah pergi banyak audition lah, asyik tak dapat je, so malas lah. Anyway, audition untuk reality TV dan juga macam audition untuk label ni lain sangat. So sampai tak datang tu memang sangat rugi. Dalam audition tu, kita nak tengok apa yang you boleh bagi kat kita ataupun boleh tawarkan tau. Kita nak tengok juga macam mana you handle yourself berdepan dengan khalayak ramai. Actually, performative maturity tu sangat penting sebagai indikator utama peserta berada di hadapan juri. Belum cerita lagi penyanyi yang kita nak dengar nyanyian yang very artistic. Ada audition yang pertama, ada juga label ini memaklumkan bahawasanya dia perlu juga melihat usaha penyanyi-penyanyi untuk membuat cover di media sosial. Tetapi kita tak dapat sambutan itu, bermaksud kita tak tahu talent tu mahu ke tak mahu untuk besarkan lagi bakat ini di peringkat yang lebih profesional. Inisiatif sendiri sangat penting sebab ada yang mengatakan bahawasanya kalau macam tu level lah kena tolong Tapi takkanlah you nak buat diam, mestilah you do something, betul tak? Kesungguhan, komitmen, kesedaran industri seseorang penyanyi tu perlu ada. Platform digital dah memang menjadi satu sokongan tambahan. Jadi you nak tunggu apa? Kalau kita nak berlumba dengan penyanyi-penyanyi yang lain yang memang sedia ada buat cover dekat mana-manalah media sosial kan, kita terasa macam dia lebih hebat pada kita. But sampai bila memang you kena fight dengan apa extraordinary yang you ada. How you sell yourself. So lawanlah dengan ekosistem digital. Ramai yang hoha tapi dia orang tak cari self branding sendiri. Faham je, kadang-kadang orang dah dapat keunikan tersebut tapi dia tak konsisten. Macam ni lah, kalau you pergilah dekat mana-mana audition label, you kena tolong diri you sendiri dulu. Semoga tips I ni dapatlah memberi satu semangat semula kepada orang-orang yang dah give up nak pergi audition. You will never know kat mana you punya rezeki. Janji you pergi je. Okay? Take care guys.